الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. ومن البدع المنكرة ما يفعله كثيرون من جهلة المصلين في الناس التراويح من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة منها في الليلة السابعة. Ini satu fasa, satu bahagian, suatu perbincangan dan juga perbahasan sebahagian daripada bid'ah yang mungkar. Sebahagian daripada bid'ah yang mungkar adalah apa yang telah dilakukan, sesuatu yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil. Jadi Imam Nawawi kata sebahagian daripada bid'ah yang mungkar itu sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, yang menjadi imam yang sembahyang dengan manusia akan sembahyang tarawih. Kita tengok di sini, apakah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi ini sebahagian daripada perbuatan yang bid'ah yang mungkar yang dilakukan oleh sebahagian manusia tentang sembahyang tarawih. Daripada membaca surah Al-An'am secara keseluruhannya pada rakaat yang akhir. Maknanya rakaat yang terakhir dia baca surah Al-An'am semua, satu surah. Iaitu pada malam yang ketujuh. Pada malam yang ketujuh dia baca surah Al-An'am pada rakaat yang akhir itu, maknanya pada malam yang ketujuh dia baca semua. Kita tengok mu'taqidina annaha mustahabbah. Dia i'tiqad bahawa itu disunatkan. Sedangkan tidak dalam sembahyang tarawih tak disunatkan rakaat tertentu, malam tertentu. Rakaat tertentu, malam tertentu, surah yang tertentu, tak ada. Apa yang diamalkan oleh Rasulullah, Rasulullah baca. Maknanya surah yang panjang-panjang, contohnya Al-Baqarah sampai habis. Berikutnya Al-Baqarah, lepas tu Ali Imran, An-Nisa dan sampai habis. Bukan pilih surah-surah yang tertentu pada malam yang tertentu, rakaat yang tertentu. Itu sebahagian daripada bid'ah yang mungkar. Dalam keadaan mereka beriktikad itu disunatkan. Bila kita kata sunat, mesti amalan itu ada ambilan dia. Ada contohnya daripada perbuatan Nabi SAW. Jadi kita tengok dalam amalan ini tidak ada contoh daripada Nabi. Nabi tidak pernah melakukan demikian. Okey, terus. Dalam sangkaan mereka, surah itu diturunkan sekaligus. Satu surah, satu malam tu, satu surah. Sedangkan kalau kita tengok nuzulul Quran, penurunan Al-Quran ni kadang 5 ayat, kadang 10 ayat. Tak lama pula turun pula, tak lama pula turun pula. Dia bukan turun satu surah sekaligus, serentak. Tetapi dakwaan sebahagian daripada orang, yang ni di zaman tu. Sebab tu dia baca satu surah itu penuh. Di zaman tu, pada malam yang tertentu, pada rakaat yang tertentu. Okey, terus. Mereka telah menghimpunkan dalam perbuatan mereka itu beberapa jenis daripada perkara mungkar. Mungkar ni bukan semestinya buat maksiat, minum arak, judi kan. Itu mungkar, bunuh orang itu perkara mungkar. Sebahagian daripada maksud mungkar, perbuatan-perbuatan yang dianggap sunnah, yang dianggap sebagai suatu ibadat. Sedangkan tidak ada contoh daripada perbuatan dan amalan Nabi. Itu yang terkena kepada beberapa hadis Nabi yang Nabi kata apa? Man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang sesiapa yang membuat sesuatu amalan, apa-apa amalan, yang mana amalan itu bukan urusan agama kami tak pernah buat. Kami di sini
Nabi dan juga para sahabat. Tiba-tiba dia buat. Maka amalan itu dianggap bid'ah dan amalan itu tertolak, tidak diberi ganjaran pahala oleh Allah. Okey, terus. Mereka mengiktikadkan perbuatan itu disunatkan. Memberi kesamaran kepada orang awam. Maknanya orang awam kata benda ni sunat sebab itu imam buat, ataupun ustaz buat, ataupun tok lebay buat. Jadi orang awam yang tak mengaji ni, dia suka taklid. Taklid ini mengikut seseorang tanpa dalil. Apa makna taklid? Mengikut seseorang tanpa dalil. Kalau ittiba' mengikut dengan dalil. Dia tak ada dalil. Orang buat, dia buat. Maknanya memberi kesamaran, kekeliruan kepada orang awam. Menyebabkan orang awam kata itu adalah perkara sunnah. Perkara yang dituntut, yang disuruh di dalam agama. Okey, terus. Sebahagian daripada bid'ah yang mungkar memanjangkan rakaat yang kedua daripada rakaat pertama. Amalan Nabi, sunatnya rakaat pertama tu kita baca panjang. Semayang 5 waktu ke, ataupun semayang sunat ke, ataupun semayang tarawih, semayang Jumaat ke, semayang raya ke, rakaat pertama tu dibaca panjang. Rakaat yang kedua dikurangkan sedikit, pendek sedikit bacaannya. Tetapi isu yang dibangkitkan oleh Imam Nawawi ini, pada zaman itu ada orang buat rakaat kedua itu dia baca panjang, rakaat yang pertama dia baca pendek. Okey, terus. Maknanya sebahagian daripadanya membaca panjang atas makmum. Dia kalau sembahyang ni, kalau sembahyang sunat, kalau sembahyang fardu, dia suruh ringkaskan kan? Dalam hadis-hadis yang lepas yang telah kita baca tu. Idza amma ahadukumun nasa fayukhaffif fa inna fihimul kabira was-saghira wa dha hajatin. Apabila menjadi imam oleh seseorang, hendaklah dia peringkaskan. Maknanya ringkas ni apa dia? Pendekkan. Kalau sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu, kerana di belakang itu ada orang uzur, orang tua, kanak-kanak yang baru mula belajar sembahyang berjemaah, dia jadi jemu. Dan juga orang sakit. Okey. Kalau sembahyang sunat pula, dia boleh baca panjang, tetapi mengikut kemampuan makmum yang ada di belakang. Kalau makmum tu banyak orang yang uzur, tak perlu baca panjang. Yang disuruh baca panjang ni, kalau sembahyang seorang diri. Yang tu kita boleh hayun lah, kita nak baca berapa juzuk, berapa ayat yang kita nak baca, berapa surah yang kita nak baca, ke terpulang. Jadi dia kata memanjangkan di atas makmum. Panjang di sini kita sebut dah. Bukan ini terlalu panjang. Kalau ayat macam yang kita baca biasa-biasa yang untuk imam baca tu tak panjang. Orang boleh berdiri pun. Cuma makmum ni banyak akal. Dia duduk berdiri di luar pada masjid surau tu boleh berdiri panjang. Dia berdiri bersembang isap rokok lagi. Lama dia berdiri. Kalau imam baca panjang sikit dia petikan. Yang tu jenis makmum yang bermasalah. Ini memang panjang betul dia baca. Inilah termasuk dalam perbincangan ini. Kalau panjang sikit-sikit tak apa. Dan kan dalam sembahyang ada pembahagian yang disebut oleh Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain. Khususnya ulama fiqh. Dia ada apa dia? Tiwalul mufassal, awsatul mufassal, qisar mufassal. Itu dah kita bahas banyak kali. Panjang secara berpisah. Daripada Hujurat sampai amma yatasaalun. Pertengahan secara bercerai berpisah daripada amma yatasaalun sampai duha. Qisarul mufassal, surah yang pendek-pendek secara berpisah daripada duha sampai qul a'udzu birabbin nas. Yang saya duk perhati tengok di Malaysia ni tak panjang, sikit je, cuma makmum tu malas. Dia bermasalah, dia tak boleh berdiri panjang lama-lama. Padahalnya diri di luar sembahyang boleh pula lama. Okey, yang berikutnya lagi. Terus menyebabkan panjang baca sangat, baca jadi celaru, tak berbutir, tak berbiji. Bila dia baca panjang, terlalu panjang, dia nak cepat kan, nak cepat habis. Nak cepat habis, maka celarulah dia baca. Tak boleh tahu lafaz, menyebut lafaz dengan betul.
kalimah-kalimah dengan tepat. Okey, terus. ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلها. Dan sebahagian daripada perkara yang apa dia disebutkan tadi, bid'ah yang mungkar itu, kalau rakaat yang kedua dia baca panjang sangat, menyebabkan rakaat yang pertama tu jadi pendek. Sedangkan sunnah Nabi rakaat pertama baca panjang, yang kedua tu baru pendek. Tapi dia terbalik. Okey, terus. فصل يجوز أن يقول سورة البقرة وسورة آل عمران Jadi bacaan yang betulnya surata maf'ul bih. Yaqula tu mana? An yaqula. Dia membaca suratal baqarati wa surata ali imrani. Okey, bahagian fasal ataupun bab yang seterusnya iaitu harus bagi seseorang dia kata surat al-baqarah wa surat an-nisa dan surah Ankabut. Begitu juga yang surah-surah yang berbaki. Dia nak sebut ini surah Baqarah, ini surah Ali Imran, surah Nisa, surah Ankabut dan surah-surah yang berikutnya. Wala karahata fi dzalik, maka tidak ditegah ataupun makruh berkata yang demikian itu. Okey, terus. وقال بعض السلف Dan berkata sebahagian daripada golongan salaf. يكره ذلك. Sebahagian ulama salaf kata makruh sebut surah-surah dengan nama tadi, surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa, surah Ankabut dan sebagainya. Okey, terus. وإنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة. Dia kata bahawasanya dikatakan surah yang disebut padanya Baqarah. Maknanya surah Baqarah ni, surah Baqarah, apa isi yang terkandung dalam surah tersebut? Apa perkataan yang diulang dalam surah tersebut? Maknanya Baqarah kan? Maknanya surah Baqarah. Ini dia kata sebahagian daripada golongan salaf. Tetapi sebahagian yang lain kata tak makruh. Sebab apa? Sebab apa sebut surah Baqarah? Kerana ada perkataan Baqarah dalam surah tu. Surah Ankabut kerana ada perkataan Ankabut dalam surah tu. Surah Ali Imran sebut tentang keluarga Ali Imran ni dalam surah tu. Boleh sebut surah Ali Imran. Okey, terus. والتي يذكر فيها النساء. Begitu juga surah Nisa kerana membahaskan isu-isu yang berkaitan dengan wanita dan banyak menyebut tentang perkataan nisa di dalam surah tersebut. وكذلك الباقي. Dan begitulah surah-surah yang berikutnya. والصواب الأول Yang pertama, pendapat pertama itu yang paling tepat. Tak salah sebut surah dengan nama. Sebab memanglah nama surah itu bersempurna dengan isi yang terkandung dalam surah tersebut. Contohnya Suratul Namli. Dalam Suratul Namli itu ada cerita apa? Cerita semut kan? Jadi pendapat yang pertama itu lebih tepat. Okey, terus. وهو قول جماهير علماء المسلمين من سلف الأمة وخلفها. Jangan baca khalafiha. Kalau kita baca khalfiha di belakang. Khalfi belakang. Kalau khalaf generasi. Generasi yang kemudian selepas salaf. Dia kata pendapat yang pertama tadi lebih tepat, lebih betul, lebih kuat kerana jumhur ulama muslimin daripada salaf dan juga khalaf berkata boleh menyebut demikian. Okey, terus. والأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. Dan hadis-hadis padanya menyebut tentang nama-nama surah tu tadi banyak, tidak boleh dikira. Bila dah banyak tak mampulah nak dikira. Okey, terus. وكذلك عن الصحابة ومن بعدهم Faman ba'dahum, selepas daripada mereka. Maknanya pendapat sahabat pun ada selain daripada hadis Nabi tentang menyebut nama-nama surah. Okey, terus. وكذلك لا يكره أن يقال Dan juga tidak ditegah seseorang tidak ditegah untuk disebut. Okey, terus. هذه قراءة
أبي عمرو. Ini bacaan Abi Amrin. Kerana dalam kiraat-kiraat itu ada sahabat baca macam ni. Ada sahabat baca macam ni. Jadi kita tak salah kita kata ayat ini, Quran ini bacaan oleh Abu Amrin. Bacaan oleh Abu Amrin. Maka tak salah. Begitu juga Ibnu Katsir dan selain daripadanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dan juga hadis-hadis yang lain. Satu ketika Sayyidina Umar jadi makmum. Hadis ni kita dah baca banyak kali kan. Sayyidina Umar dia jadi makmum kepada seorang imam. Imam tu pun sahabat. Dia baca, imam ni tadi baca lain daripada yang dia dengar daripada Rasulullah. Sayyidina Umar ni dia dengar lain, imam tu baca lain. Lepas tu lepas sembahyang dia pun pegang. Orang yang baca lain daripada apa yang dia hafal, apa yang dia ambil daripada Rasulullah. Lalu dia bawa orang ni maknanya sahabat, buat bertemu Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, imam ni baca lain daripada apa yang kau ajar kepada aku, lain daripada apa yang aku dengar daripada kau. Lepas tu lagu mana? Rasulullah tanya. Lalu tu imam tu bacalah begini ayat yang dia baca dalam sembahyang tadi. Lepas tu Rasulullah kata, hakaza unzilat. Begitulah diturunkan, beginilah diturunkan. Umar, kamu baca lagu mana pula? Umar pun bacalah sebagaimana yang dia pernah dengar daripada Rasulullah. Hakaza unzilat. Begitu juga ayat ini diturunkan. Maka diturunkan kira beberapa kali, mana ayat ni malaikat Jibril baca kepada sahabat ni macam ni diturunkan. Macam ni sebutan dia. Hak lain pula macam ni pula. Maka tidak salah. Sebab tu dikatakan bacaan dinisbahkan kepada seseorang. Tadi sebut dia Abi Amrin. Ataupun bacaan Ibnu Katsir. Bacaan dia macam ni. Okey, terus. هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. Ada banyak contoh. Di antara contoh-contohnya baca macam mana? Baca berbeza tu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum. Ada sahabat baca arjulakum, ada sahabat baca wa arjulikum. Kalau arjulakum atas daripada aidikum, daripada tangan. Kalau arjulikum atas daripada ru'usikum. Ada di kalangan sahabat pun berbeza di sudut bacaan. Jadi ayat ni menjadi dalil bagi orang Syiah bila ambil sembahyang ni sampai dekat kaki sapu je. Kepala sapu, kaki pun sapu lah. Sebab dia kata arjulikum ataf daripada ru'usikum. Kalau kita nak kata salah bacaan dia, ada riwayat daripada sahabat, sebahagian sahabat baca dengan kasrah. Jadi dia kata kalau dengan kasrah, kepala sapu, kaki pun sapu, tak payah basuh. Macam mana nak jawab? Kalau kita kata salah bacaan di sudut nahwu pun sah i'rab dia. Di sudut nahwu sah i'rab, di sudut sahabat ada baca macam tu. Kita nak kata salah macam mana? Dia ambil sembahyang pakai sapu je. Bagi ahli sunnah wal jamaah, sapu ni maknanya mashu alal khuffain. Sapu di atas dua khuf. Kalau ambil sembahyang tak ada sapu, dia kena basuh. Letih nak jawab ni. Apa jawapannya kalau ada orang Syiah tanya kita? Kita tengok pula perbuatan Nabi SAW. Di sudut amalan Nabi ni, Nabi basuh kaki. Ketika ambil sembahyang, kaki dia basuh ke dia sapu? Selain kalau ketika dia tak pakai khuf. Kalau ketika dia tak pakai khuf. Khuf ni maknanya stokin. Dia basuh ke dia sapu? Dia basuh. Sebab tu mari hadis wailul lil aqabi minan nar. Celakalah ataupun neraka lah orang yang basuh kaki dia tak rata. Aqbun dia tumit kaki dia tak kena air. Kalau basuh pun kadang-kadang tak teliti, tak terkena air juga. Tak meratai air anggota wuduk. Kalau basuh. Kalau pakai sapu lagi tak rata. Jadi tengok amalan Nabi-nya ketika berwuduk, Nabi basuh kaki bukan sapu. Kalau dia tak pakai khuf. Tapi kalau dia pakai khuf memang dia sapu lah. Dia tak basuh.
Kan Sayyidina Ali sebut kan, "Law kana ad-dinu bi ra'yi la kana asfalu khuffi aula bil masi min a'lahu, walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai." Kalau agama ikut akal, ikut logik, khuf disapu sebelah bawah. Sebab bawah tu yang kotor. Tetapi aku tengok Rasulullah sapu belah atas. Jadi sapu ni isunya kalau pakai khuf. Kalau tak pakai khuf dia kena basuh. Okey. Okey, terus وجاء إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان والصواب ما قدمناه. telah datang riwayat daripada Ibrahim An-Nakhai. Bahawasanya riwayat Ibrahim An-Nakhai dia sebut sebahagian daripada golongan salaf ni memakruhkan, tidak suka mengatakan sunnah si fulan. Sunnah ikutan. Kalau sunnah Nabi. Ataupun bacaan si fulan. Bacaan apa tadi? Abi Amrin contohnya kan. Ataupun sahabat-sahabat yang lain lah. Ada sahabat baca macam ni. Ada sahabat baca macam ni. Jadi kita boleh sebut tak bacaan ayat ini oleh si fulan? Sebahagian ulama kata tak boleh. Mereka tidak suka. Tetapi was-sawabu ma qaddamnahu. Imam Nawawi kita yang betulnya boleh sebut. Sebab itulah bacaan sebahagian sahabat baca macam tu. Sebab cara yang dia ambil daripada Rasulullah dan cara Rasulullah ambil daripada malaikat Jibril. Cara Rasulullah ambil daripada malaikat Jibril bagaimana bentuk bacaan. Okey, terus يكره أن يقول نسيت آية كذا أو سورة كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. والله أعلم. Okey, kita sambung Tirmizi. Hadis yang ke 727. Hadis yang ke 727. Masih bab bersaim lagi. Kita bersiam. Bab tentang qiblah. Qiblah bagi orang yang puasa. Apa beza qiblah dengan qiblah? Sekolah mu ada nama sekolah qiblah kan? Apa beza qiblah dengan qiblah? Kalau qiblah maknanya kiblat lah. Kaabah tu tempat yang kita semayang, kita menghadap ke kiblat. Kalau qiblah maknanya cium. Orang yang puasa ni boleh tak dia cium isteri dia? Batal tak puasa dia? Ataupun makruh tak? Ditegah ataupun ditegah ataupun dilarang. Ketika dia sedang berpuasa. Puasa dia tak kisahlah bisa wajib ke, sunat ke, bulan Ramadan ke, di luar Ramadan ke. Maknanya perbuatan qiblah itu sendiri adakah ditegah di dalam agama ketika dia sedang berpuasa. Itu soalan. Okey, terus. وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميسر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. Imam Tirmizi dengan sanadnya menyebut daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW mencium isteri dia pada bulan puasa. Kalau disebut puasa, maknanya tak semestinya bulan puasa. Bulan puasa bulan Ramadan. Bulan-bulan lain pun dia puasa, tapi di sini disebut apa dia? Bulan puasa. Maknanya
Ketika berpuasa sama ada di bulan puasa, yakni bulan Ramadan, ataupun ketika dia berpuasa di luar daripada bulan Ramadan. Seseorang yang berpuasa di luar bulan Ramadan. Tapi disebut dalam hadis ni ketika dalam bulan Ramadan dia cium isteri dia. Jadi kalau tengok perbuatan Nabi buat macam tu, jadi umat dia harus tak buat. Tapi di hujung tu ada perbahasannya. Okey, terus lagi sebelum kita buat kesimpulan. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. Imam Tirmizi kata hadis berhubung dengan bab yang dibacakan tadi, selain daripada riwayat Aisyah, turut juga diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab, Hafsah, Abi Sa'id, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Anas dan juga Abi Hurairah. Okey, terus. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. Okey, terus. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم من قبلة الصائم. Telah berbeza pendapat oleh ahlul ilmu. Ahlul ilmi ni maknanya daripada kalangan sahabat Nabi. Ahlul ilmi adalah ulama, orang alim, iaitu para ulama yang terdiri daripada para sahabat. Dan selain daripada mereka tabi'in. Selain daripada mereka tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dia kata tentang cium bagi orang yang berpuasa. Farakhasa ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa dia? Farakhasa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah memberi rukhsah, kelonggaran. Sebagian sahabat kata boleh cium isteri ini ketika sedang berpuasa. Tapi bagi siapa ni? Li syaikhi. Maknanya bagi orang yang tua. Walam yurakhisu li syabi. Kalau bagi pemuda, orang muda yang baru berkahwin contohnya, dia bukan terdiri daripada golongan orang tua, dia orang muda, maka dimakruhkan. Tidak diberi kelonggaran. Maknanya kalau bagi orang muda ni dimakruhkan. Sebab apa? Makhafata alla yaslama lahu shaumuhu. Dibimbangi puasa dia tak selamat, takut terbuka puasa. Apa maksud takut bimbang, takut terbuka puasa? Takut melarat. Daripada cium dia melarat, melakukan aktiviti yang lebih berat lah. Mula-mula ringan-ringan, dia takut melarat, melakukan aktiviti yang lebih berat, menyebabkan batal puasa dia. Lepas tu pula kena denda pula syahraini mutatabi'aini. Berapa bulan? 2 bulan berturut-turut. Tu takut bimbang yang tu. Kalau dia boleh kawal diri, sekadar cium sahaja, taklah merosakkan puasa dia. Tidaklah makruh juga. Tapi dibimbangi takut terlajak. Okey, terus. Mubasyarah ini di sisi mereka lebih dahsyat. Dan telah berkata oleh sebahagian daripada ahlul ilmi. Qublah maknanya cium. Mubasyarah ni apa makna? Dalam bahasa Melayu kita, mubasyarah ni sebut apa dia? Kalau kita tengok dalam kamus, di antaranya kamus Dewan, dipanggil mubasyarah ni bercumbu. Jadi maksudkan bercumbu di sini senda gurau, lawak jenaka, kelakar. Itu di antara maknanya. Dan juga maksud bercumbu ni saling berbalas kata-kata manis, pujuk memujuk, sewaktu berkasih-kasihan, bercengkerama. Itu dalam bahasa Melayu kita. Di bawah bulan purnama kan ada cerita kan, bercengkerama di bawah bulan purnama. Tetapi di dalam bahasa Arab, sebagaimana yang disebut oleh ahli lughah dan juga Imam Nawawi, berserta dengan sentuhan, bukan dengan ayat saja. Sekarang ni orang muda dia pandai kata bagi ayat. Ayat ni bukan karangan. Ayat ni apa dia, bahasa yang budak-budak muda guna sekarang ni. Dia ni pandai ayat ni. Apa ayat ini maksudkan di situ apa dia? Bukan karangan. Ayat ni macam kelentong lah.
Buat ayat. Bagi ayat sikit. Macam kelentong lah. Ayat mengorak tu. Dia panggil apa tu dalam kita nak mudah faham. Budak muda ni faham ni. Itu orang tua tak orang faham. Ini ayat ni. Maknanya itu maksudnya. Apa dia Cikgu Saiful? Ya, cikgu pun dia tak faham. Sebab itu bahasa orang muda. Bukan ada dalam buku. Ni ayat ni. Jadi dalam bahasa Arab, dia kata, contohnya Imam Nawawi kata, maknal mubasyarati huna al-lamsu bil yad, sentuhan dengan tangan. Hak bahasa Melayu kita guna bahasa-bahasa manis kan? Macam ayat Luqman tu lah guna bahasa manis kan? Jadi ini bersentuh dengan sentuhan. Itu maksudnya. Yang kedua, mubasyarah ni dia kata hiya qublatu wal lamsu bil yad. Dua. Tadi sentuh dengan tangan, ini cium berserta dengan sentuhan tangan. Itulah dia panggil mubasyarah. Jadi dalam isu puasa ni, dia kata mubasyarah itu lebih teruk, lebih dahsyat, lebih berat daripada qublah. Cium dengan sentuh. Kalau sentuh pun sebahagian ulama, kalau cium pun sebahagian ulama salah kata makruh kalau bagi orang muda. Kalau sentuh lagi dia mari gerang. Gerang tu tanya Ustaz Amri apa makna gerang. Dalam kamu tak ada. Saya nak terjemah susah. Dia mari gerang tu. Jadi orang yang tahu, yang pakar bahasa, dia boleh terjemah apa makna gerang tu. Dia kata di sini mubasyarah indahum asyadu wa qala ba'du ahli al-ilmi. Okey, terus. Cium isteri itu, ini isu perbahasan cium isteri, bukan cium orang lain. Ini semua untuk isteri ni benda yang dah halal. Jangan silap faham pula, ni benda yang dah halal. Dia kata dapat mengurangkan pahala, tetapi tidak membatalkan puasa. Ketika dia sedang berpuasa, dia cium isteri dia, mengurangkan pahala puasa, tetapi tidak membatalkan puasa. Okey, terus. Wara'au anna lis-sha'imi idza malaka nafsahu an yuqabbila. Sebahagian daripada ahlul ilmi berpendapat kalau seseorang itu dapat tahan diri, tak apalah dia cium. Kalau dia tak dapat tahan diri dia, tak boleh tahan, maksudnya tak mampu nak kawal diri dia, takut dia pergi terlajak, terus melakukan aktiviti-aktiviti yang lain, yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh tu dengan makna makruh. Okey, terus. Wa idza lam ya'man ala nafsihi taraka al-qiblata liyasmata lahu sawtuhu. Apabila seseorang yang berpuasa itu tak mampu nak mengawal diri dia, eloklah dia tinggalkan kublah, yakni cium, untuk menyelamatkan baginya puasanya. Takut puasa jadi terbatal. Sebab apa terbatal tadi? Takut dia terlajak ataupun terlanjur. Okey, terus. Ini pendapat siapa ni? Kalau dia takut puasa dia rosak dengan sebab cium itu, hendaklah dia tinggalkan cium. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Syafi'i. Okey, terus. Tadi kita tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Nawawi, bab cium ketika berpuasa. Yang kedua pula iaitu bercumbu bagi orang yang berpuasa. Adakah batal puasa dia? Tadi kita sebut bercumbu. Cumbu itu apa makna dia kan? Bagi Imam Nawawi dia kata sentuhan dengan tangan. Sebahagian yang lain kata cium dan disertakan dengan tangan sekali. Tangan di sini maksudnya bersentuhan. Asal makna mubasyarah ni sentuhan dengan kulit, bukan dengan berlapik. Dengan lapik tak rasa apa. Lepas dengan keadaan tak berlapik. Okey, terus. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي قيصره عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم.
وكان أملككم لأرضه. Okey, Imam Tirmizi dengan sanadnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercumbu dengan aku dalam keadaan dia berpuasa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling kuat untuk menahan diri dia. Kita tengok di sini ada bacaan li arabihi, ada li irbihi. Maknanya mampu menahan diri. Kenapa Rasulullah boleh buat? Dia cium, dia mubasyarah dengan isteri dia. Karena Aisyah kata dia paling tahan, paling mampu mengawal diri. Menahan diri, maknanya mengawal diri. Dia tak akan pergi sampai terlajak melakukan aktiviti yang lebih gerak, yang lebih berat. Tak ada. Dia setakat cium dan juga bersentuhan je. Jadi sebab itu para ulama menyebut kalau bagi orang yang tua ataupun orang individu yang mampu tahan diri, tak apalah. Kalau tak mampu, tak boleh. Tak boleh di sini dengan makna makruh. Okey, terus. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأرضه. Imam Tirmizi dengan sanadnya menyebut daripada Aisyah radhiyallahu anha adalah qalat, Aisyah berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dan menggauli isterinya dalam keadaan dia sedang berpuasa, dan dia adalah orang yang paling kuat menahan diri dia. Menahan diri iaitu paling kuat mengawal diri dia. Okey, terus. Qala Abu Isa hadza hadithun hasan sahih. Abu Isa kata hadis ini hasan lagi sahih. Okey, terus. Wa Abu Maisarah tasmu Amr bin Shurahbil wa ma'ana bi ardihi bi nafsihi. Abu Maisarah ini namanya Amrun ibnu Shurahbil. Dan makna irbihi di situ apa dia? Yakni li nafsihi. Maknanya dia mampu ataupun kuat di dalam mengawal diri dia. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.